bagaimana kita memahami realiti pertembungan yang berlaku dalam konflik isu di Palestin pada hari ini. Dan adakah kita memahaminya pada akarnya yang mendasar, dan ataupun akhirnya kita memahaminya dalam bentuk yang seolah-olah inilah yang mereka telah bentukkan satu kotak. Maksudnya bila kita nak faham tentang Zionis, kita kena faham daripada 1897. Bila kita nak faham tentang Zionis, kita kena faham bermula daripada Theodor Herzl. Bila kita nak faham tentang Israel, kita kena hanya mula faham daripada 1948 dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia telah memutuskan sejarah ataupun bagaimana kita memahami hakikat sesuatu perkara itu. Dan benda ni besar, dan bagi kami di pemikir melihat benda ni besar sebab dia memberi implikasi bagaimana kita melihat penyelesaian kepada isu Palestin pada hari ini. Dan ramai orang cakap tentang two state solution, ramai orang cakap tentang panggil apa, Hamas perlu letak senjata. Hamas perlu letak senjata, kan? Kenapa nak perlu bertindak ganas dan sebagainya kat situ kan. Tetapi sebenarnya solusi ini, apa yang kita nak kata sebagai solusi ini, sebenarnya dia perlu terbit daripada kefahaman kita. Bagaimana kita faham hakikat realiti yang sedang berlaku.